Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali. Terima kasih kerana masih sudi mengikuti travelog saya. Video kali ini akan meneruskan catatan perjalanan tim kami di Yunnan. Kali ini tim kami ke tempat yang menjadi destinasi wajib di Yunnan, iaitu Yulong Snow Mountain atau lebih dikenali dengan Jade Dragon Snow Mountain. Jade Dragon Snow Mountain ialah sebuah gunung di banjaran gunung-gunung kecil di wilayah Yulong Nasiang, iaitu daerah otonomi China Lianan. Puncak tertingginya dinamakan Shanxi Doudan yang berada pada ketinggian 5,596 meter di atas paras laut. Untuk ke sini, kami dinasihatkan agar membawa bersama silinder oksigen dan ubat-ubatan yang sesuai untuk berada di altitud tinggi. Kalau terlupa pun tak apa, boleh beli lagi di kedai-kedai dalam perjalanan. Seawal jam 6.30 pagi selepas sarapan, kami sudah mula bergerak untuk mengelakkan kesesakan trafik dan orang ramai. Dalam perjalanan, kami singgah di stor tempat penyewaan jaket sebagai persiapan menempuh cuaca sejuk di pergunungan. Kos sewaannya adalah CNY 50. Kalau nak bawa jaket dari Malaysia pun boleh, tetapi berbaloikah? Penggunaannya cuma sekejap sahaja. Mungkin tidak padan dengan ruangan beg yang diambil. Eloklah menyewa sahaja. Cumanya pilihan warna dan saiz agak terhad. Di sini juga dijual ubat dan tonik bagi yang belum membelinya sebagai persediaan berada di altitud tinggi. Selesai proses menyewa jaket, kami meneruskan perjalanan. Hari semakin cerah. Sepanjang perjalanan, pemandangan persekitaran amat memukau dengan pemandangan gunung-gunung bersalji. Kawasan di sepanjang perjalanan pula menjadi tempat tumpuan orang ramai dan pasangan pengantin bergambar. Apabila sampai ke destinasi, kelihatan trafik mula menjadi sesak. Kami terpaksa turun lebih awal kerana keadaan trafik yang begitu sesak. Kami perlu berjalan sedikit untuk ke tempat permulaan. Ribuan manusia telah sampai lebih awal dari kami dan kami perlu berbaris menunggu giliran. Setelah beratur beberapa lama, rasa-rasanya menghampiri 2 jam, barulah ada tanda-tanda bergerak. Satu pengalaman yang mungkin buat pertama kali dihadapi, seperti kata Datuk Razli. Sistem queue-nya pula berpusing-pusing. Akhirnya kami dapat juga melepasinya. Ingatkan dah selesai. Rupanya kami kena pula berbaris untuk menaiki bas ke Yulong Snow Mountain Cable Car Station. Cuma di sini barisannya taklah terlalu panjang dan lama kerana bas yang disediakan agak banyak.
Pemandangan sepanjang perjalanan ke stesen kereta kabel juga tidak kurang menariknya. Sampai di stesen kereta kabel, kami sekali lagi perlu berbaris untuk menaiki kereta kabel yang boleh memuatkan sekitar 6 hingga 8 orang serentak. Sekali lagi kami perlu hadap sistem queue-nya yang berpusing-pusing. Dua orang. Oh, mesti naik. Akhirnya dapat juga kami menaiki kereta kabel untuk ke Jade Dragon Snow Mountain. Dari atas kereta kabel, kami dapat menyaksikan pemandangan Gunung Ganang salji yang begitu indah sekali. Kami bergerak dari stesen bawah iaitu Glacier Park Main Entrance pada ketinggian 3,356 meter ke stesen atas iaitu Glacier Park Terminal pada ketinggian 4,506 meter. Di sini kemungkinan berlakunya altitude mountain sickness atau AMS amat tinggi. Kami perlu bersedia dengan silinder oksigen dan ubat AMS yang biasanya perlu dimakan sebelum naik. Perjalanan mengambil masa sekitar 20 minit. Sebaik saja keluar dari Glacier Park Terminal, kami dihidangkan dengan pemandangan yang begitu indah. Walaupun musim sejuk sudah berlalu, tetapi kelihatan salji masih tebal dan suhu berada di bawah paras beku. Orang pula tak amat ramai sehingga sukar mencari spot yang sesuai untuk bergambar. Bagi yang berkemampuan fizikal, mereka boleh mendaki anak-anak tangga yang disediakan untuk ke kawasan yang lebih tinggi sehingga ke paras 4,680 meter. Masa yang diberikan kepada kami untuk meneroka tempat ini sekitar 30 minit sahaja.
Ada di kalangan rakan-rakan saya yang turun lebih awal selepas merakamkan detik-detik indah di sini. Saya pula mengambil keputusan untuk berada di platform ini sahaja dan tidak mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Selepas bergambar di spot-spot yang menarik, saya kembali ke bawah untuk regroup dengan rakan-rakan saya yang turun lebih awal. Di sini tidak ada restoran makanan halal, tetapi kami dibekalkan dengan pack lunch. Walau bagaimanapun, ianya kena dimasak terlebih dahulu dengan menggunakan pemanas yang disediakan dalam pack berkenaan. Silap masak atau timing, nasi mungkin menjadi mentah. Ada yang makan Maggi cup sahaja. Apabila selesai makan dan semuanya sudah berkumpul, kami sekali lagi menaiki bas untuk ke satu lagi destinasi menarik, iaitu Blue Moon Valley. Sampai di sini, tidak semua dari kami yang turun ke bawah meneroka persekitarannya kerana kepenatan selepas berbaris begitu lama dan berada pada ketinggian 4,506 meter. Mereka sekadar berehat di kawasan rehat yang disediakan. Saya dan beberapa orang lagi masih mampu meneroka tempat ini. Pemandangan tempat ini tidak kurang menariknya, dengan air tasik yang kebiru-biruan berlatar belakangkan Jade Dragon Snow Mountain. Selesai di sini, kami sekali lagi menaiki bas untuk ke pertunjukan budaya China yang dikenali sebagai
Impression Lijiang. Nak pakai ya? Tolong ni, ini je. Pertunjukan Impression Lijiang ialah sebuah teater kebudayaan berskala mega yang diarahkan oleh pengarah filem terkenal Cina Zhang Yimou, iaitu individu yang sama mengendalikan upacara pembukaan Olimpik Beijing 2008. Keunikan utama pertunjukan ini adalah ia dipentaskan di pentas terbuka berlatar belakangkan Jade Dragon Snow Mountain pada ketinggian 3,100 meter di atas aras laut, serta dijayakan sepenuhnya pada waktu siang menggunakan cahaya matahari semula jadi tanpa bantuan pencahayaan pentas moden. Intipati utama persembahan yang berdurasi sekitar 65 minit ini tidak berfokus kepada satu jalan cerita atau plot yang lurus. Sebaliknya, ia merupakan himpunan babak budaya, adat resam dan falsafah hidup masyarakat minoriti di Yunnan, terutamanya suku Naxi, Yi dan Bai. Persembahan menari ini bukanlah dijayakan oleh pelakon-pelakon profesional, sebaliknya dari kalangan penduduk kampung dan petani tempatan dari kampung-kampung yang berdekatan. Keseluruhan masa pertunjukan agak panjang, jadi saya hanya sempat merekodkan beberapa scene sahaja. Walaupun sarikata dalam bahasa Inggeris disediakan di layar TV besar di hadapan pentas, tetapi kebanyakan dari kami tidak sempat membacanya kerana mata lebih tertumpu kepada persembahan. Nasib baik keadaan cuaca ketika pertunjukan menyebelahi kami. Kalaulah hujan, tak tahu macam mana kerana pertunjukan dibuat di tempat terbuka tanpa bumbung.
绿龙雪山下，我们是子子孙孙繁衍父祖，生生不息的纳新。一拉绿洲，安努是我的名字。教君天大义，教义地大义。最后，远方来的朋友们，请你们起身。上过厕所了没？向着雪山的方向，许下你的愿望吧。Selepas selesai menyaksikan persembahan budaya ini, kami kembali ke Lijiang. Sekali lagi kami ke Lijiang Great Mosque untuk bersolat. Selepas solat, kami bersiar-siar di Ellington Park. Ellington Park yang juga dikenali sebagai Black Dragon Pool. Taman ini merupakan destinasi yang indah di bandar Lijiang. Ia menampilkan sumber air utama Black Dragon Pool yang mengalir melalui pelbagai anak sungai hingga ke setiap pelusuk bandar. Dengan rangkaian saluran air serta pokok dedalu yang menghijau, taman ini memiliki kira-kira 350 buah jambatan unik yang berasal sejak dari zaman dinasti Ming dan Qing lagi. Penduduk tempatan telah memanfaatkan sumber air tersebut secara kreatif untuk berbagai tujuan. Bagi mak Kak. Ni Kak. Mari ah. Tolong bagi mak Kak. Chinese New Year. Selesai bersiar-siar di taman, kami kemudiannya bergerak untuk makan malam di sebuah lagi restoran halal di Lijiang. Selesai makan, kami kembali ke hotel dan berehat. Demikianlah perjalanan tim kami untuk hari kelima di Yunan. Perjalanan hari kelima agak memenatkan kerana kami terpaksa keluar awal
dan beratur hampir 2 jam sebelum dapat naik kereta kabel ke Jade Dragon Snow Mountain. Namun, semua itu adalah asam garam dan cabaran bermusafir. Teruskan mengikuti Travelog ini untuk siri-siri berikutnya. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga berjumpa lagi.